Assalamualaikum. So hi guys, mini vlog kita hari ni, kita nak bawa anak-anak pergi kedai Eco Shop. Semua orang tahu kedai Eco Shop kan, kedai RM2. So kita tengok apa yang diorang beli hari ni. Apa? Roda. Tak rampu. Leceh. Ni paling bahaya budak ni. Apa dia nak beli ni sekarang? Cepat ah. Jangan lama. Dengar mama dukung adik ni. Nampak ni. Budak ni tak nak letak. Ambil rubi ni. Ada kotak rubi dah tapi. Rubi. Rubi kan? Betul? Okey. Ni ikut. Naik. Senduk pun tak ke rumah. Tak boleh keluar. Satu. Ya, aku macam ni macam pendek dia. Ayam. Okey. Kita nak tengok lagi kat sana nanti. Ha? Sebab nak cari yang non-stick ni untuk periuk. Dengan dia punya, tapi yang senduk sini tak dapat lagi yang non-stick. Kita suruh abang tengok ni. Aisyah ambil apa? Tengok. Aisyah ambil apa tengok? What's that? Robot. Selalu orang buat apa tu lenik ke kentang benda tu tau. Kentang. Tengok buat tersendiri. Nipin. Masya Allah, tajam di depan dia. Seram. Tu mana besok? Oh, dia lah. Okey. Ini boleh. Tengok, pusing tak. Oh, yang tadi tak jadi ambil. Kakak, you ambil apa? Apa tu? Mainan adik ada ke? Cari apa permainan adik dia? Apa masak ke? Lagi. Nak mainan apa adik? Tu masak. Boleh lah adik. Dah lah tu. Dah lah, jom. Lego. 1, 2, 3. Saya cakap seorang 3 barang ni. Diorang ni kalau tak ada limit, especially kat e-commerce lah. So kita kena letak limit Seorang 3 barang cukup. Jom, penat ni. Mana dekat? Ya Allah. Dekat Syah dulu baru. Mana kakak? Ini kakak. Nampak tak? Kita baca. Kita bagi kita tahu. Okey, ini ya. Kalau cantik jadi cantik. Kalau cantik dah tinggal sebab dia ada betul kali yang kosong. Tapi okey je. Ni. Nak tunjuk satu kan? Last section bahagian jajan. Jangan kata anaknya. Ayahnya pun tak boleh masuk Eco ni. Segala benda nak tanya. Ambil, nampak ni. Ambil lah. Korang jangan percayalah kalau nama kedai ni kedai RM2. Korang tengok keluar bil RM122.